masa aku tulis dulu tu aku tak anggap tugasan. Cuma aku Hmm. anggap macam, apa yang aku baca pada sejarah ni aku tak puas. Bukan bermaksud tulisan dia paling tak bagus. Mhm. Cuma mungkin Allah takdirkan aku kelebihan sikit untuk bermudahkan bahasa. Okey. Macam aku sebut tadi, baca Al-Fusanatin tadi tu kan. Mhm. Ramai yang membeli dan membaca ni dalam kalangan anak-anak muda, lepak Ha. kedai makan, yang Hmm. Ustaz Vic tu, tapi dia pun baca. Hmm. Aku rasa macam, ya Allah, kenapa Allah campakkan aku dekat orang macam ni? Okey. Nah, aku lebih banyak duk circle macam tu kan. Hmm. Betul kata tadi, bila aku dah sampai satu peringkat, aku rasa macam aku lagi suka nak carry orang seni tu daripada status tu. Okey, Sebab bila faham. aku duduk dengan circle kawan-kawan yang wah-wah ni, aku rasa macam mungkin ini yang Tuhan nak letak aku. Betul. Macam malam raya hari tu, aku lepak dengan kawan kampung. Soalan yang keluar, "Weh, aku ni mandi wajib ni, aku nak tanya hang, selama ni aku tak kenal belah belakang ni." Lagu tu. Ha. Sagi member dia pula kata, "Ini bini aku ni, Rosa, main bulan, video tu apa? Aku tak nak dengar." Ha. Tanya kan. Ya ada semua soalan yang tak lapiknya. Betul, buat lah member aku kata ni. Aku ni tanya hang ni kira hang kawan aku lah. Bukan kira hang ustaz. Tapi kalau aku ada ruang nak tanya hang soalan macam ni. Jadi masa tu aku rasa, mungkin Allah nak letak aku kat apa Betul. kot. Ha. Mungkin Allah bagi aku ilmu agama sikit. Aku tak pandai. Cuma mungkin lebih sikit. Tapi Allah letak aku dalam situasi keadaan diri yang macam ni kot. Boleh duduk dengan circle yang horor-horor sikit. Agar mungkin lah. Boleh bawa dakwah. Ha. Mungkin boleh bawa dakwah. Sebagai tugasan. Jadi berbalik pada soalan tugasan tadi tu, sama juga. So bila aku cuba merendahkan tulisan Al-Fusanatin misalnya, dan beberapa tulisan aku yang lain tu, aku cuba rungkaikan keserabutan tulisan sejarah yang teks, yang bersifat tekstual, yang rigid. So aku cuba bermain dengan elemen bahasa sikit, seni sikit, rima hujung bagi sama sikit, beberapa soalan bagi, kan kita tulis buku komersial ni tak ada grammar. Betul. So alhamdulillah dia sampai.